Kita zalimi orang yang kuat, sama-sama kuat, tak apa, dia ambil lawyer, kita ambil lawyer, tahan sikit tuan-tuan sekalian. Ni dia ambil lawyer, dia terkanga, atau tak ambil lawyer, tak boleh. Bukan takkan nak ambil lawyer, tambang nak pergi mahkamah pun tak ada. Tuan-tuan sekalian, maka orang macam ni Nabi kata kalau hampa zalim dia, maka kemurkaan amat besar. Itu dalam konteks tanah. Ni dalam konteks laki bini ni tuan-tuan sekalian. Laki bini itu bahasa orang utara lah. Orang KL kata suami isteri. Takut hampa kata kasarnya laki bini. Tak. Orang belah-belah Kedah, laki bini itu paling beradab sekali lah tu. Beradabnya budak tu. Nampak? Tu istilah tu kena pakai lah. Tuan-tuan laki bini. Kita zalim bini kita. Sepak tuan-tuan sekalian. Kemudian sepak kita kata jangan keluar daripada rumah ni. Keluar hang jaga. Bini kita telefon, kita ambil tuan-tuan. Dia tak boleh nak mengadu pada siapa. Besar kemurkaan Allah pada suami macam ini. Kita nak tunjuk kuasa pada bini kita yang tak ada apa-apa. Kita potong tapu telefon dia. Kita beri amaran kat dia. Kita buat taklik dekat dia. Hanya semata-mata kita nak zalimi dia. Balik pukul. Jangan cerita kat siapa. Jangan duk keluar. Jangan duk pergi kerja. Jangan telefon siapa. Bini kita ke kontang-kontang tanpa ada bantuan. Ingat amaran Nabi. Allah amat besar murkanya kepada orang yang menzalimi ke atas orang yang tidak ada kekuatan untuk mempertahankan diri dia. Jangan ingat tuan-tuan sekalian, kita laki-laki mai ikut dan kepala kita. Berasa tak suka, lepas dia elok-elok tuan-tuan. Jangan duduk, orang panggil apa tadi ni, duduk naya kat dia. Nampak sekalian. Dan kita sebagai suami tuan-tuan sekalian, kita adalah pemimpin keluarga. Bini kita tegur sikit-sikit tu biasalah, sebab kita bukan perfect sangat. Tak? Kita sebagai pemimpin, bini kita kritik kita, jangan duk marah. Inilah kepimpinan kita. Kalau hang berasa tak boleh terima kritikan bini hang, jangan duk kahwin dengan orang. Hang kahwin dengan beruk. Beruk dia tak kritik, ikut saja. Nampak ada tuan-tuan sekalian? Kita bukan perfect sangat. Bini kita kata tak elok lah bang macam ni bang. Oi, duk suruh anak je pergi surau, abang duk terlentang tengok bola. Tak apa kena lah bini kita kata. Hang yang pandai-pandai cakap ni pasal. Marah kat bini kita. Patut kita terimalah. Nampak? Ini tuan-tuan. Bini kita tu jangan duk nampak pimpin atas, pimpinan keluarga sama ada. Macam tadi, kalau hang tak nak jadi pemimpin, jangan kritik, jangan pemimpin. Kalau hang berasa tak boleh terima teguran bini kita, jangan jadi laki. Jangan duk kahwin dengan orang, kahwin dengan penguin. Duk kutub utara tu dengan dia, tak ada siapa kacau. Dig jalan. Ni dia. Tu orang perempuan dia suka saya. Entam laki-laki cukup-cukup sehari. Ini ceramah dalam tanyalah ustaz. Entam kami perempuan forum perdana. Entam kami al-kuliah. Entam kami perempuan sian kami. Itu saya jadi pembela ni. Hampa tak berasa tak boleh nak bini nak tegak, jangan duk jadi laki orang. Pergi jadi lelaki orang lain. Laki rimau apa sebagai senang. Itu dah ya. Nampak ni kezaliman bini kita orang lemah, kita kena jaga, bukan duk zalim kat dia. Berasa tak suka, hantar elok-elok balik rumah mak dia. Nampak? Kenapa kita nak tahan dia? Ini kita ingat Allah amat benci. Bila Allah benci tuan-tuan, kita rasa hebat di dunia, nak mati besok hang tanggunglah akibat depan Tuhan. Tapi ialah tuan-tuan sekalian, isteri lah, dia macam mak lah. Bila suami dah sakit tuan-tuan sekalian, sedihlah dia. Tak apalah bang, saya tahu abang susah nak mati kerana zalimi saya. Demi kasih sayang saya pada abang, saya maafkan kau daripada ujung rambut sampai ujung laki. Walaupun dia kata luka di tangan nampak parutnya, luka di hati siapa yang tahu. Dia boleh pantun. Kita dah nazar nak mati tuan-tuan sekalian. Elok dia maaf pun kita pun mati senyum, mati dalam iman dah habis. Cukup berhenti dekat tu dululah.